Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Uh, Alhamdulillah pada malam ni kita dapat bersama semula setelah kita tangguh sementara pengajian sepanjang bulan Ramadan, dan Alhamdulillah pada bulan Syawal ini insya-Allah kita akan pada malam ni lah satu-satunya kelas untuk bulan Syawal. Sekali saja sempat, insya-Allah pada bulan yang akan datang mungkin sebagaimana biasa, iaitu 2 kali sebulan, bagi kelas pengajian metodologi ahli hadis ataupun manhaj penyusunan pendekatan yang digunakan oleh ulama-ulama hadis dalam menyusun dalam menulis karya-karya mereka. Dan dalam kelas ini ataupun subjek ini kita khususkan kepada perbincangan berkaitan kitab-kitab hadis yang utama dahulu, yang kita sebut sebagai Al-Kutub Al-Tis'ah. Al-Kutub Al-Tis'ah. Okey, tuan-tuan yang belajar bahasa Arab, Al-Kutub tu ataupun Kutubun itu adalah perkataan jamak kepada kitab. Kitabun satu, kitabah ni dua, jamaknya kata kita panggil apa, pluralnya ialah kutubun. Kemudian bila digandingkan dengan perkataan tis'ah, al-kutub al-tis'ah bermaksud sembilan buah kitab hadis yang utama dan menjadi rujukan ataupun para ulama sentiasa memberikan perhatian lebih kepada kitab ini berbanding kitab-kitab hadis yang lain. Iaitu bermula dengan yang kita panggil apa, ranking yang paling sahih, paling utama sekali, iaitu Sahih Al-Bukhari, kemudian diikuti dengan Sahih Muslim, yang ketiga iaitu Sunan Abi Dawud, yang keempat Jami' At-Tirmidzi, yang kelima Sunan An-Nasa'i, yang keenam Sunan Ibnu Majah, kemudian yang ketujuh 8, 9 iaitu yang ketujuh Muwatta' Imam Malik, yang seterusnya yang ke-8 Musnad Imam Ahmad, kemudian yang ke-9 Sunan Ad-Darimi. Okey, kenapa rakan-rakan semua, para peserta, kita dapati disusun sedemikian untuk 6 kitab yang pertama, 1 hingga 6 itu disusun berdasarkan kelebihan, keistimewaan dan kepentingan. Bukan disusun melihat kepada senioriti penulis, iaitu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah disusun mengikut keistimewaan kitab lah, kelebihan faedah yang ada pada kitab tersebut. Cuma selepas Ibnu Majah, iaitu bermula dengan Imam Malik ataupun Muwatta' Imam Malik, Musnad Ahmad dan Sunan Ad-Darimi disusun mengikut seniority ataupun dari segi penulis, yang mana dahulu yang senior maka ia didahulukanlah, iaitu Imam Malik yang paling awal, kemudian diikuti oleh Imam Ahmad, seterusnya Imam Ad-Darimi. Okey. Cuma dalam kelas sepanjang siri sebelum ini, bagi para peserta yang baru masuk pada malam ni, perbincangan kita lama, kita bincang tentang sejarah, kepentingan, kemudian
bagaimana hadis diriwayatkan pada zaman Rasulullah, zaman sahabat dan berikutnya. Kemudian kita dah selesaikan sebelum ni perbincangan tentang Muwatta Imam Malik. Kemudian diikuti oleh Musnad Imam Ahmad. Dan lazimnya kita akan pecahkan kepada dua bahagian lah. Setiap kitab tu ada dua bahagian. Bahagian yang pertama, kita fokus kepada biodata ataupun pengenalan kepada penulis. Barulah bahagian yang kedua kita masuk kepada bagaimana penulis imam-imam hadis ni menyusun kitab-kitab mereka, topik apa yang mereka letakkan dalam kitab, kaedah susunan, macam mana mereka tapis hadis-hadis, adakah hadis yang mereka letakkan dalam kitab mereka itu adakah terhad kepada hadis Rasulullah semata-mata ataupun juga bercampur dengan kata-kata tabi'in, kata-kata sahabat dan sebagainya. Jadi Muwatta dah selesai, Musnad Ahmad dah selesai. Jadi malam ni insya-Allah dan seterusnya lah kita sambung dengan Sunan Ad-Darimi. Kita selesaikan ikut senioriti lah. Walaupun pada awal tadi saya sebut bahawa kalau dari segi kepentingan bermula dengan 6 yang tadilah yang disebut sebagai Al-Kutub Al-Sittah, Kutub Sittah. Okey. Cuma untuk perbincangan dalam siri teratas hadis ni, saya mulakan dengan Imam Malik dulu, kemudian Imam Ahmad, seterusnya Imam Ad-Darimi. Bukhari Muslim kita kemudiankan. Bukan kerana tak penting, cuma cara nak sampaikan kita ambil ulama-ulama yang senioriti dahululah. Baik. Okey, baik para peserta semua, maaf terlambat menyediakan nota dan oleh kerana maklumat tentang Ad-Darimi, Imam Ad-Darimi itu sendiri terhad, bila dibuat rujukan tak mampu saya sediakan nota sebagaimana yang sebelum ini, mampu susun dengan baiklah daripada latar belakang, nasab dia, bagaimana dia bertumbuh, membesar, peringkat awal pengajian dia, ke mana dia berantau, siapa guru dia, siapa muridnya, secara kronologi macam tu sebagaimana Imam Malik dan Imam Ahmad. Untuk Imam Darimi ini tak mampu buat sedemikian kerana maklumat agak terhad. Maka saya ambil pendekatan untuk menukilkan, maksudnya saya petik sepetik-petiknya lah sebagaimana yang dirakamkan dan dicoretkan oleh Al-Imam Al-Zahabi, Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Siyar A'lam An-Nubala. Jadi saya petik daripada kitab Siyar A'lam Nubala ini tuan-tuan, daripada awal sampai akhir, dan saya asingkan lah. Sebab Imam Zahabi ni dia sebut nama, lepas tu dia cerita, dia datangkan riwayat, dia pulan kata tentang orang yang dia nak perkenalkan. Cuma untuk memudahkan tuan-tuan buat rujukan, saya petik bagi teks Arab, kemudian saya terjemahkan teks yang penting lah. Baik, jadi kita pergi satu persatu apa yang ditulis dan dicatatkan oleh Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Siyar A'lam An-Nubala tentang Al-Imam Ad-Darimi. Jadi untuk maklumat para peserta semua, Siyar A'lam An-Nubala. Siyar A'lam Nubala satu kitab yang kita panggil kitab yang menghimpunkan biodata pengenalan tokoh-tokoh utama dalam Islam. Siyar adalah kata jamak kepada sirah. Kemudian A'lam bermaksud tokoh-tokoh. Alamun satu, kalau jamaknya ramai A'lam, kemudian An-Nubala ni yang menonjol, yang terkenal. Jadi Imam Az-Zahabi meletakkan tajuk ataupun judul kitab beliau itu Siyar A'lam Nubala, riwayat cerita tentang tokoh-tokoh dalam Islam daripada zaman Rasulullah, daripada zaman sahabat, seterusnya sehingga zaman beliau lah, ataupun sebelum beliau sedikit. Baik, jadi saya nukilkan kepada tuan-tuan puan-puan semua, para peserta, apa yang dicatatkan oleh Al-Hafidh Al-Zahabi. Jadi
Secara umumnya maklumat tentang Ad-Darimi ini dia lebih dominan tentang apa yang diucapkan oleh para ulama terhadap beliau. Tak adalah sebagaimana yang saya sebut awal tadi, tak adalah cerita bagaimana dia membesar, bagaimana dia menuntut ilmu, bagaimana dia merantau. Tak ada, terus skip, time skip, lompat terus kepada bila dia lahir, kemudian ketokohan dia, apa yang ulama puji dia, kemudian meninggal, macam tu je. Jadi tak ada detail lah, tak ada maklumat yang detail. Okey, jadi Ad-Darimi, saya sebut awal-awal, jadi namanya saya sengaja letak apa tu, logo bulat ni supaya tuan-tuan tak tertukar. Jadi namanya Abdullah bin Abdul Rahman Ad-Darimi. Abdullah bin Abdul Rahman Ad-Darimi. Jadi kalau sebut Ad-Darimi, kita jangan tertukarlah, sebab ada seorang lagi tokoh besar juga, ahli sunnah, ulama hadis juga, iaitu Uthman bin Sa'id Ad-Darimi. Uthman bin Sa'id Ad-Darimi. Jadi sebut Ad-Darimi, kita kena tengok adakah kalau bercakap soal akidah, biasanya akan refer kepada Ad-Darimi yang satu lagi, Uthman bin Sa'id Ad-Darimi. Cuma kalau penulis kitab As-Sunan, maka ia merujuk kepada Abdullah bin Abdul Rahman Ad-Darimi. Dan jarak masa antara dua imam ini, mereka pada kurun yang berbeza-beza lah. Ad-Darimi yang kedua tu dia lahir pada kurun ke berapa ketiga hijrah, lebih kurang. Kemudian Ad-Darimi yang kita nak bincang malam ni ialah lahir pada kurun kedua hijrah. Dan Ad-Darimi, sahibus sunan ini adalah, kita panggil apa, seangkatan lah, ataupun hampir seangkatan dengan Al-Imam Ahmad. Baik. Baik para peserta semua, nama dan keturunan. Okey, Abdullah bin Abdul Rahman. Ini nama sebenarnya, Abdullah bin Abdul Rahman. Seterusnya sampailah ke nama datuk dia, iaitu Al-Fadl bin Bahram bin Abdullah. Jadi tak ada nama ajam dalam nama ataupun nasab beliau. Cuma negeri ataupun iklim kawasan beliau lahir itu seolah-olah kawasan daripada negara bukan Arab lah, iaitu Samarkand. Okey, Zahabi kata Al-Hafidh. Ad-Darimi ini selayaknya digelar sebagai Al-Hafidh. Jadi tuan-tuan, tips untuk kita membaca nama-nama tokoh, gelaran tokoh, sebut saja Al-Hafidh, terus tuan-tuan kena faham ia merujuk kepada tokoh itu adalah ulama hadis. Jadi bukan penggunaan Al-Hafidh ni sebagaimana yang saya sebut sebelum-sebelum ni merujuk kepada orang hafal Quran sebagaimana penggunaan di tempat kita lah. Jadi Al-Hafidh yang betul-betul bagusnya biasanya akan diletak di depan sebelum nama tokoh tersebut. Kalau Al-Hafidh tempat kita ni, penghafal Quran biasanya akan diletak sebelah belakang. Contohnya Ali bin Abu ataupun apa-apalah kan, Muhammad bin Abdullah Al-Hafidh. Jadi Al-Hafidh di situ merujuk kepada seorang yang telah mengkhatamkan Al-Quran secara hafazan. Itu penggunaan tempat kita lah. Tapi kalau ulama hadis diletakkan title Al-Hafidh di depan. Al-Hafidh Fulan bin Fulan, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh Al-Zahabi, Al-Hafidh Ibn Kathir, Al-Hafidh Al-Mizzi dan sebagainya. Kemudian Al-Imam, Ahadul A'lam, Al-Imam. Jadi sebagaimana penggunaan Al-Zahabi dalam Siyar A'lam An-Nubala, kalau dia sebut imam, artinya seorang tu betul-betul tokoh lah. Betul-betul tokoh dan diikuti. Tokoh, bukan setakat tokoh, bahkan disebut yuqtada bihi. Artinya diikut dari segi waraknya, dari segi perjuangan dia, ilmuannya. Jadi segenap aspek. Maka title imam ni bukan calang-calang lah. Bukan calang-calang dan hanya nama-nama yang terpilih sajalah sebenarnya.
Maka di sini kadang-kadang kita dapati ada kesilapan jugalah dari segi penggunaan asatidah kita. Kadang-kadang terlalu bermudah-mudahan dalam menyebut nama-nama seseorang terus kepada Imam Fulan bin Fulan. Sedangkan dari segi ketokohan orang tadi taklah sampai ke tahap al-imamah sebagaimana yang dipopularkan oleh penggunaan zaman dahulu. Okey, maaf batuk. Okey, baik. Tuan-tuan puan-puan semua, Ahadul A'lam, maka beliau adalah seorang tokoh yang besar dalam Islam, Abu Muhammad At-Tamimi. Abu Muhammad At-Tamimi, bila sebut At-Tamimi ni maksudnya nasab dia tu kembali kepada Bani Tamim. Kemudian thumma Ad-Darimi, kemudian dari segi nisbahnya ialah Ad-Darimi, kemudian As-Samarqandi. Ad-Darimi sebenarnya bukanlah nama tempat tapi nama tokoh, nama moyang dia. Kemudian As-Samarqandi, daripada negeri Samarkand. Kalau sekarang kita kalau tengok peta macam Samarkand ni di Uzbekistan lah. Di Uzbekistan. Okey. Kalau tuan-tuan perasan, tokoh-tokoh yang kita sebut sebagai imam hadis ni kan, mungkin dari segi nasab mereka kembali kepada susu galuk Arab juga, tapi kemunculan mereka, kelahiran mereka, kita dapati negeri-negeri ataupun kawasannya disebut sebagai bilad mawara'an nahar, negeri yang ke arah timur dari semenanjung Arab. Dan kalau kita tengok Bukhari di Bukhara, Muslim di Naisabur, kemudian Abu Dawud di Sijistan, apa lagi, Tirmidzi di Tirmidz, Nasa'i di Nasa, Ibnu Majah di Qazwin. Okey, kalau kita tengok mereka ni, negeri mereka dah ke arah timur. Kemudian kalau kita dapati dari segi perkembangan ulama fiqh, mazhab, lebih kepada ke arah semenanjung Arab dan sekitar Iraq. Jadi kita nampak macam itulah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengagihkan kelebihan-kelebihannya. Artinya tak adalah kelebihan itu, kita nampak kecenderungan ulama-ulama kawasan ni tidak adalah tertumpu pada satu kawasan saja. Artinya kita nampak dominan kawasan ni dominan kepada hadis, kawasan lain dominan kepada fiqh. Okey, jadi Samarkand adalah kawasan Uzbekistan. Kemudian okey, ni nasab dia. Kemudian disebut sedikit tentang latar belakang. Tawafa, Imam Adz-Dzahabi sebut Tawafa Abu Muhammad Al-Aqalim. Jadi ni kelaziman yang dilakukan oleh ahli hadis, iaitu dia tawaf. Tawafa Abu Muhammad merujuk pada Ad-Darimi. Al-Aqalim dia round banyak kawasan. Kan berjalan kaki ataupun menaiki kenderaan, dia berjalan untuk menuntut ilmu hadis. Kemudian wasannafa at-tasanif, dan dia menulis banyak karya. Cuma kalau setakat yang dicatatkan dalam kitab Siyar A'lam Nubala, sekitar ada 3 sajalah. 3 saja, iaitu kitab As-Sunan ataupun Al-Musnad, kemudian kitab At-Tafsir, dan satu lagi kitab tak ingat dah, satu ada 3. Okey. Kemudian senarai guru. Okey, senarai guru, kalau tuan-tuan baca kitab Siyar A'lam Nubala, kalau Az-Zahabi nak senaraikan nama guru seseorang tokoh itu, maka dia akan gunakan istilah wahaddatha an. Artinya tokoh ini telah mengambil hadis ataupun mendapatkan riwayat daripada siapa-siapa. Jadi di sini Az-Zahabi senaraikan sejumlah guru-guru yang yang Ad-Darimi belajarlah daripada mereka. Dan kadang-kadang susunan guru dia akan mulakan dengan yang paling dominan lah, Yazid bin Harun Al-Wasiti, kemudian yang seterusnya sampailah
yang terakhir. Kemudian kadang-kadang setengah-setengah kitab mereka menyenaraikan guru kepada seseorang perawi berdasarkan huruf abjad, sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Hafidh Al-Mizzi dalam kitabnya lah. Kalau dia nak cakap senarai guru bulan bin bulan ni, dia akan susun alif, nama alif, lepas tu ba, kemudian ta dan seterusnya sampai ya. Artinya dia tak tengok siapa yang dominan, perawi tu banyak belajar daripada siapa, tak. Dia kira dia susun tu ikut alif bata. Okey. Okey, di sini disenaraikan jumlah guru lah, di tokoh-tokoh sebenarnya seorang-seorang ni pun tokoh-tokoh besar. Cuma kadang-kadang tokoh-tokoh besar pun kadang-kadang seorang perawi itu taklah melazimi beliau, mungkin sekejap saja. Tapi oleh kerana sekali sahaja dia riwayatkan hadis, maka tercatatlah nama tokoh tersebut sebagai pelajar kepada guru tersebut. Okey, kemudian senarai murid. Kalau tuan-tuan puan-puan baca Az-Zahabi punya tulisan ataupun mana-mana ulama hadis, kalau mereka nak senaraikan murid kepada seorang perawi, siapakah yang ambil ilmu daripada mereka, dia akan gunakan istilah haddatsa anhu. Haddatsa anhu. Orang-orang yang mengambil hadis daripada perawi ini. Orang-orang yang mengambil hadis daripada dia. Maka Az-Zahabi dia senaraikan murid yang paling terkenal dan paling menonjol lah, iaitu Muslim. Jadi antara murid utama kepada Abdullah bin Abdul Rahman Ad-Darimi ialah Al-Imam Muslim. Imam Muslim yang kita sebut Sahih Muslim, Imam Muslim itulah kita panggil apa? Antara murid yang terkenal kepada Imam Ad-Darimi ini, diikuti dengan Abu Dawud, At-Tirmidzi, Abd bin Humaid dan yang seterusnya lah. Banyak lagi, Muhammad bin Bashar, kemudian Muhammad bin Yahya. Okay, Muhammad bin Yahya ni merujuk kepada Muhammad bin Yahya Al-Dhuhli, wa huwa akbaru minhu, dan dari segi umur ataupun pangkatnya mungkin Muhammad bin Yahya Al-Dhuhli lebih tokoh lah, lebih hebat. Okey. Dan di hujung tu wa akharun merujuk kepada ramai lagi. Artinya yang disenaraikan oleh Az-Zahabi ini yang terkenal lah, yang terkenal. Kemudian okey, apa yang menarik lagi sini ialah disebut rawi musnadihi. Okey, ada seorang perawi yang bernama Isa bin Umar As-Samarqandi. Isa bin Umar As-Samarqandi, rawi musnadihi, artinya orang yang bertanggungjawab menyebarkan ataupun menulis, menyalin semula Musnad Ad-Darimi. Yang sama juga yang berlaku kepada Muwatta, berlaku kepada Musnad Ahmad, berlaku kepada Sahih Bukhari. Jadi dia ada pelajar-pelajar yang menyalin semula ataupun menulis manuskrip yang disediakan oleh imam mereka ataupun guru mereka. Maka orang-orang yang bertanggungjawab menulis semula ataupun menyusun karya guru mereka dipanggil rawi. Bukan setakat meriwayatkan secara lisan, bahkan mereka menulis dan menyebarkan karya guru mereka. Jadi disebut di sini rawi musnad. Dan kalau tuan-tuan puan-puan ingat yang berlaku kepada Muwatta Imam Malik, kan dia banyak versi. Pelajar ni dia salin apa yang Imam Malik sebutkan ataupun riwayatkan masa zaman sekian-sekian. Kemudian Imam Malik bila dah habis syarah Muwatta, dia repeat lagi buat kemas kini, maka berlaku perbezaan pada naskah kerana murid dia menyalin pada fasa-fasa yang berbeza-beza. Okey, baik tuan-tuan perempuan, inilah bahagian yang paling dominan kalau tuan-tuan rujuk biodata Al-Imam Ad-Darimi daripada kitab Siyar A'lam An-Nubala, iaitu pujian para ulama kepada Ad-Darimi. Dan sepanjang saya scroll, saya perhatikan riwayat-riwayat ini, tak ada pun riwayat yang mencela Ad-Darimi. Artinya semua berbentuk pujian.
Kerana lazim berlaku dan bukan sedikit yang mana kadang-kadang seorang tokoh tu dipuji oleh sekelompok dan ada yang mengkritik oleh sekelompok yang lain. Itu biasa berlaku. Kemudian Az-Zahabi, kelaziman beliau ni, dia akan komen. Dia akan kata qultu. Nanti kita tengok contoh nanti. Az-Zahabi kata dia akan kritik riwayat, dia kata yang komen ni tak sepatutnya komen. Macam itulah. Itu cara Az-Zahabi dia menulis macam tu. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, kita pergi satu persatu lah. Secara umumnya ni pujian kepada Al-Imam Ad-Darimi. Okey, yang pertama ni riwayat daripada Abdus Samad bin Sulaiman Al-Balkhi, dia kata sa'altu Ahmad bin Hanbal an Yahya bin an Yahya. Okey. Seorang perawi iaitu Abdus Samad, dia tanya Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tanya, jadi tuan-tuan perempuan, ini juga menjadi budaya ahli hadis, iaitu kalau mereka nak mendapatkan hadis daripada seseorang, maka dia akan verify dulu orang tersebut daripada tokoh-tokoh ulama jarah ta'dil. Maka Abdul Samad bin Sulaiman ni nak tahulah status Yahya Al-Hamman itu macam mana. Adakah kalau bagus dia nak ambil riwayat? Maka Imam Ahmad cakap faqala taraknahu, maksudnya ahli hadis ataupun ulama-ulama yang mengambil riwayat ni meninggalkan tak kisah ataupun tak ambil riwayat daripada Yahya Al-Hamman. Okey, jadi perkataan Imam Ahmad taraknahu tu besar maksud dia. Taraknahu tu maksudnya ulama hadis tak kisah. Kalau dia ada hadis banyak pun orang tak nak ambil daripada dia lah. Maksudnya riwayat dia tu dipertikaikan ataupun hafalan dia mungkin ada masalah ataupun diri dia sendiri tu dari segi amanahnya dia dipertikaikan. Jadi Imam Ahmad kata taraknahu, kami tinggalkan dia. Tak kisah pasal dia. Cuma kadang-kadang datang kritikan tu secara detail. Kami tinggalkan dia sebab dia buat gini-gini. Contohnya kami tinggalkan dia sebab dia selalu baik dengan pemerintah, selalu bersama di Istana Gubernur contohnya. Jadi ulama hadis kadang-kadang dia orang kritik dan bagi tahu sebab. Kadang-kadang dia kritik secara umum je. Kami tak minat riwayat dia. Macam tu. Okey, kemudian Imam Ahmad dia petik kata-kata liqauli Abdullah bin Abdul Rahman li'annahu imam. Kenapa kami tinggalkan riwayat daripada Yahya Al-Hammani? Kerana Abdullah bin Abdul Rahman Ad-Darimi mengkritik Yahya. Maksudnya Imam Ahmad letakkan kepercayaan dalam mengambil riwayat hadis oleh kerana Abdullah bin Abdul Rahman itu Ad-Darimi tak ambil ataupun mengkritik Yahya ni, maka Imam Ahmad kata okey, aku pun follow dia lah. Aku follow Darimi cakap. Oleh kerana Darimi mengkritik Yahya Al-Hammani, maka kami pun tinggalkan riwayat daripada Yahya. Sebab Abdullah bin Abdul Rahman Ad-Darimi cakap sesuatu tentang dia. Dan dia kata li'annahu imam. Dan kerana Ad-Darimi itu imam. Artinya kalaulah Imam Ahmad bin Hanbal yang kita dah cerita tentang beliau sebelum ni, ketokohan orang sebesar itu, lepas tu dia puji pula seorang lagi kata imam. Mesti besar ataupun ketokohan tu hebat kan. Walaupun dari segi kita sendirilah, bagi kita umat Islam secara umumnya kita lebih kenal Imam Ahmad bin Hanbal. Artinya Muslim di seluruh dunia kenal Imam Hanbali. Tapi Darimi jarang. Orang belajar hadis dia kenal Darimi ni. Kan? Tapi bagi Imam Ahmad, beliau sangat respect, sangat hormat. Lebih-lebih lagi dalam menerima kritikan ataupun pandangan Darimi kepada perawi-perawi yang oleh kerana Darimi tinggalkan, maka dia follow apa yang Darimi cakap. Okey, kemudian Az-Zahabi petik lagi riwayat daripada orang lain. Okey, dia kata sama juga daripada Imam Ahmad, dia kata ataitu Ahmad bin Hanbal. Okey, ini kita seorang yang bernama Ishaq bin Daud As-Samarqandi, dia kata qadima qaribun li min asy-Syash
Faqala ataitu Ahmad bin Hanbal. Dia datang jumpa Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian dia kata, dia pujilah faja'altu asifu lahu Abal Munzir. Okey, kemudian dia dia pujilah Abal Munzir tadi. Lepas tu faqala, Imam Ahmad kata, la a'rif hadha. Aku tak kenal dia. Okey, jadi Imam Ahmad kata aku tak kenal perawi ni. Jadi bila tak kenal ni, jadi masalah lah. Jadi menyebabkan nak ambil pun tak boleh, nak tinggal pun tak boleh. Jadi macam KIV. Jadi bila Imam Ahmad kata aku tak kenal dia, maksudnya seorang tu tak diperakui lagi keilmuan dia, nak kata bagus ataupun tidak tu belum diketahui. Maka Imam Ahmad kata la a'rif hadha. Sedangkan kita tahu bahawa Imam Ahmad dari segi memorinya menghafal ataupun mengetahui beribu-ribu status ataupun latar belakang perawi-perawi. Artinya kalau tak masuk dalam list rawi yang dikenal oleh Imam Ahmad, artinya ada problem lah kan. Lebih kepada ada masalah. Kemudian okey. Dia kata sepatutnya daripada kamu tanya tentang perawi tadi, dia kata aina anta an Abdullah bin Abdul Rahman. Sepatutnya kamu pergi ambil riwayat daripada Abdullah bin Abdul Rahman, iaitu merujuk kepada Ad-Darimi. Jadi seolah-olah dia daripada kawasan yang sama, maka sepatutnya daripada kamu tanya tentang Abul Munzir tadi, kamu sepatutnya pergi ambil riwayat daripada Abdullah bin Abdul Rahman. Kemudian alaika bidzaka as-sayyid. Kamu sepatutnya tumpu, fokus, belajar betul-betul daripada as-sayyid. Imam Ahmad panggil Ad-Darimi ni sebagai as-sayyid, seorang pemimpin, seorang penghulu, seorang yang kita kata terhormat. Maka sepatutnya fokus selagi mana dia masih ada, ambil riwayat daripada dia. Okey, kemudian seterusnya tuan-tuan puan-puan, pujian yang berikutnya daripada Sami'tu Muhammad ibn Abdullah ibn Numair yaqul ghalabana. Okey, dia kata ghalabana Abdullah ibn Abdul Rahman. Okey, maksudnya dia kata kami ni tak mampu nak challenge. Dia kata tak mampu nak lawan lah. Mengalahkan kami, menewaskan kami, iaitu Abdullah bin Abdul Rahman Ad-Darimi dalam aspek hafalan dan wara'. Artinya bukan memiliki memori yang bagus saja, pada masa yang sama beliau sendiri ada sifat wara'. Soal agama okey, soal keilmuan pun okey. Jadi dua-dua bahagian ni penting. Okey, kemudian yang berikutnya qala Ishaq ibn Ibrahim Al-Warraq. Okey, kemudian dia bawa riwayat sami'tu, kemudian dia kata ya ahla Khurasan ma dama Abdullah bin Abdul Rahman baina adhurikum fala tashtaghilu bighairihi. Okey, satu pujian juga dia kata wahai ahli Khurasan. Ahli Khurasan ni tuan-tuan puan-puan ke arah timur kepada Iraq, Iran dan sebagainya, dia ke arah timur sampai ke kawasan Afghanistan macam itulah. Itu kawasan Khurasan. Jadi selagi mana Ad-Darimi ada di kawasan kamu, maka fokus kepada dia, jangan sibuk-sibuk nak ambil riwayat daripada orang lain. Fokus kepada dia. Kemudian apa lagi pujian Okey, kita pilih-pilih lah. Okey, tuan-tuan boleh tengok terjemahan dia. Kemudian okey, yang ni yang best. Antara pujian yang ialah menghimpunkan nama-nama besar dalam ilmu hadis, iaitu berkata waqala Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar. Tuan-tuan akan jumpa selalu Muhammad bin Bashar ni dalam kutub sitah. Kalau tuan-tuan baca belajar hadis, haddatsana Muhammad bin Bashar ataupun haddatsana Bundar. Jadi selalu jumpa nama dia. Apa dia cakap? Huffazud dunya arba'atun. Penghafal hadis, huffaz, hafiz seorang, kalau huffaz jamak, ad-dunya maksudnya level keilmuan dia orang ni, level kekuatan hafalan, kita panggil apa, peringkat dunia lah, peringkat
antarabangsa kan. Bukan bukan hero kampung. Maksudnya dia orang terkenal seluruh dunia dan dirumuskan di sini ada 4 orang. 4 orang ni mereka hampir sezaman lah, hampir sezaman. Kemudian dia senaraikan, dia kata yang pertama Abu Zur'ah bin-Rai. Abu Zur'ah Ar-Razi di kota Ar-Rai. Kemudian yang kedua Muslim wa Muslim, itu merujuk kepada Imam Muslim di Naisabur, di kota Naisabur. Kemudian yang seterusnya wa Abdullah ibni Abdul Rahman. Yang ketiga dia kata Abdullah bin Abdul Rahman di Samarqand, iaitu perawi ataupun imam yang ketiga yang kuat hafalannya ialah Ad-Darimi di kota Samarqand. Dan yang terakhir Muhammad ibn Ismail bi Bukhara yang kita sebut sebagai Imam Al-Bukhari. Jadi level dia orang ni dia terkenal, terkenal dan kekuatan hafalan yang sangat luar biasa. Kemudian cuba perhatikan di sini apa yang Az-Zahabi cakap. Okey, saya merujuk kepada penulis asal. Penulis asal tu maksudnya Az-Zahabi lah. Dia kata kana Bundar ataupun qala kana Bundar, dan dia kata Bundar tadi tuan-tuan tahu Bundar tu apa? Bundar ni adalah gelaran kepada Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar, orang gelarkan dia sebagai Bundar. Bundar. Ada seorang lagi perawi yang digelar sebagai Gundar, iaitu Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far juga antara perawi yang besar dalam sanad hadis, banyak diulang. Gelaran dia Gundar, yang ni Bundar. Bundar, iaitu Muhammad bin Bashar. Dia kata yaftakhir. Yaftakhir ni maksudnya berbangga lah. Bikaunihim hamalu anhu. Guru ni, Bundar ni berbangga sebab apa? Dia rumuskan ada 4 orang yang hebat ni. Rupa-rupanya 4 orang tadi adalah murid kepada Muhammad bin Bashar. Jadi oleh kerana Muhammad bin Bashar ni bagus, rawi yang thiqah, maka Abu Zur'ah Ar-Razi belajar daripada dia, Muslim pun belajar daripada dia, Ad-Darimi pun belajar daripada dia, dan Muhammad bin Ismail itu Imam Bukhari belajar daripada Bundar ni. Jadi Bundar ni sebagai guru, okey, dia kata ni murid-murid aku 4 orang ni hebat-hebat semua. Hebat semua. Kerana mereka ambil ilmu daripada Muhammad bin Bashar. Okey. Kemudian pujian daripada Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi. Jadi tuan-tuan tadi dengar nama istilah Abu Zur'ah Ar-Razi. Abu Zur'ah Ar-Razi. Kemudian di sini ada Abu Hatim Ar-Razi. Jadi tuan-tuan dengar banyak nama ulama hadis malam ni ya. Jadi Abu Hatim Ar-Razi dia kata Muhammad bin Ismail a'lam man dakhala al-Iraq. Dia kata Muhammad bin Ismail, iaitu Imam Bukhari, orang yang paling alim yang pernah masuk Iraq. A'lamu man dakhala al-Iraq. Kemudian Muhammad bin Yahya a'lamu man bi Khurasan al-yawm, iaitu Muhammad bin Yahya ad-Duhli. Muhammad bin Yahya ad-Duhli, orang yang paling alim di Khurasan pada masa tersebut. Kemudian Muhammad bin Aslam awra'uhum. Muhammad bin Aslam pula adalah yang paling warak daripada mereka, daripada kalangan mereka. Dan wa Abdullah bin Abdul Rahman asbatuhum, yang paling kukuh hafalannya. Jadi nak pujilah, masing-masing puji. Nanti tuan-tuan akan tengok ulama lain puji pula Abu Hatim Ar-Razi. Macam tu lah dia orang ni, bab puji ni macam-macam lah. Dan kita pun pening kadang-kadang. Okey, ni dia paling alim. Yang ni pula kata yang ni paling alim. Artinya kita kata itu penilaian masing-masing, sudut pandang masing-masing. Bagi dia yang ni paling alim di kota Baghdad. Yang lain pula cakap bagi aku yang ni paling alim di kota Baghdad. Itu kita panggil apa? Penilaian, pujian masing-masing. Kalau nak cari yang accurate, yang betul-betul sebagaimana keadaan yang sebenar, mungkin susah lah. Mungkin susah. Okey. Kemudian sama juga
daripada Abdul Rahman ibnu Abi Hatim. Okey, Abdul Rahman ibnu Abi Hatim adalah anak kepada Abu Hatim Ar-Razi. Dia kata dia ambil riwayat daripada ayah dia. Dia kata Ad-Darimi itu Abdullah bin Abdul Rahman imamu ahli zamanihi. Jadi perkataan imam ni tuan-tuan perempuan besar nilainya. Dia bukan setakat hafiz, faqih, bukan setakat tu, bahkan imam. Dia tu tokoh yang diikuti. Diikuti. Okey, seterusnya apa lagi okey. Pujian juga. Dia kata kota Khurasan ni melahirkan ramai imam-imam hadis. Ada lima, iaitu Muhammad bin Yahya merujuk kepada Az-Zuhli, Muhammad bin Ismail iaitu Imam Bukhari, wa Abdullah bin Abdul Rahman merujuk kepada Ad-Darimi, kemudian Muslim Ibn Al-Hajjaj iaitu penulis Sahih Muslim, dan Ibrahim bin Abi Talib. Okey, yang Ibrahim bin Abi Talib ni saya sendiri pun tak biasa juga dengan nama dia. Okey, baik, seterusnya sama juga dengan yang sebelum ni. Okey. Dia nak puji kepribadian, puji kepribadian Ad-Darimi. Dia cakap apa? Kana Abdullah ala ghayatin min al-aqli wad-diyanati man yudrabu bihi al-mathal fil hilmi wad-dirayati wal-hifzi wal-ibadati wal-zahadati. أظهر علم الحديث والآثار بسمرقند وذب عنها الكذب وكان مفسرا كاملا فقيها عالما. Okey, pujian yang sangat luar biasa. Dia kata bahawa Abdullah itu merujuk kepada Ad-Darimi, seorang yang kemuncak, berada pada sangat hebatlah segala-galanya bagi dia. Dia kata ghayah, kemuncak, climax dalam soal pemikiran, dalam soal keagamaan, kemudian dijadikan sebagai ikon, dijadikan sebagai contoh. Yudrabu bihil mathal fil hilm, dalam soal kontrol perasaan, pemaaf, kemudian wad dirayah dari segi kepintaran, kemudian hafalannya, kemudian ibadah pun banyak, zuhudnya, dan dialah yang mempopularkan azhara ilmal hadis, dia yang menyebarkan ilmu hadis wal athar, dan merujuk kepada asar sahabah dan tabi'in di Samarkand. Itu tokoh yang sangat berpengaruh lah, tokoh yang sangat berpengaruh di kawasan dia. Wa dhabba anha al-kadhib, dan dia Ad-Darimi ni membebaskan, membersihkan pendustaan kepada hadis Nabi SAW. Maksudnya dia bertanggungjawab membuat saringan mana satu riwayat yang sahih, mana satu riwayat yang tidak. Kalau ada perawi yang pemalsu hadis, dia akan cakap dia ni pemalsu hadis. Ada orang cuba masukkan sesuatu yang tak betul tentang sunnah, tentang agama, maka dialah yang defend kepada sunnah itu sendiri. Kemudian dia puji lagi, dia kata ketokohan Ad-Darimi itu pelbagai bidang, bukan setakat hadis saja. Dia kata wa kana mufassiran, juga alim dalam bidang tafsir, kamilan, sempurna, faqihan, seorang yang mahir dalam bidang fiqh, aliman, dia alim dalam pelbagai bidang. Okey, kemudian yang seterusnya, insyaAllah malam ni tuan-tuan kita settlekan biodata dulu, dan kelas yang akan datang insyaAllah kita masuk kepada metodologi Ad-Darimi. Jadi malam ni dalam masa yang berbaki ni kita baca dulu apa yang Az-Zahabi petik daripada riwayat pujian kepada Ad-Darimi. Okey, kemudian apa lagi yang pelik-pelik Okey, saya nak petik kata-kata Al-Khatib, Abu Bakr Al-Khatib. Jadi kalau tuan-tuan jumpa nama Abu Bakr Al-Khatib, bermaksud ia adalah kata-kata Al-Khatib Al-Baghdadi, ahli sejarah, ahli hadis, dan dia ahli sejarah. Kalau tuan-tuan baca Tarikh Baghdad karangan Al-Khatib Al-Baghdadi, maka beliau menyenaraikan
mana-mana tokoh, tak kisahlah alim dalam bidang apa-apa, hadis ke, fiqh ke, sejarah ke, bahasa ke, yang masuk dalam kota Baghdad, maka Khatib Baghdadi akan cerita tentang tokoh tersebut. Jadi Al-Khatib Al-Baghdadi dia rumuskan kepada kita tentang Ad-Darimi. Dia kata kana ahadur rahhalina fil hadis. Ad-Darimi ni seorang yang rahhal. Rahhal ni banyak merantau. Bukan setakat ambil ilmu pada satu kawasan saja, dia pergi merata. Pergi ambil hadis merata tempat. Kemudian wal mausufina bi hifdhihi wa jam'ihi wal itqani lahu. Dan dia disifatkan seorang perawi bukan biasa-biasa. Disifatkan dia hafal hadis, dia kumpul hadis dan dia betul-betul tekun, dia teliti dalam karya dia, dalam riwayat dia. Jama'a ma'athiqati was-sidqi wal wara'. Bukan setakat itu, dia thiqah, dia benar, jujur, pada masa yang sama dia wara', dia zuhud. Kemudian wastuqdiya ala Samarqand. Bila dah famous, bila dah alim, maka biasalah pemerintah akan dia lah akan minta khidmat dia. Istuqdiya ni maksudnya nak jadikan dia sebagai qadhi, sebagai ialah hakim, sebagai hakim ala Samarqand, untuk menjadi qadhi kepada negeri Samarqand. Maka fa'aba. Biasalah imam-imam ni dia dah warak kan, dia tak nak terlibat dengan permusuhan. Ialah kalau kadang-kadang terdedah pada silap lah. Kalau tak kena buat keputusan, mungkin dia akan mungkin akan kena masalah pada dia. Maka fa'aba fa'alaha sultanu alaihi hatta yuqallidahu. Maka pemerintah pada masa tu paksa juga, minta banyak kali lah, mungkin pujuk. Alaha ni maksudnya pujuk beberapa kali, sehinggalah dia terima. Dia terima. Kemudian wa qada qadiyatan wahidah. Dia ambil kes satu je. Dia tak ambil kes yang banyak. Dia ambil satu kes. Wa qada qadiyatan wahidah thumma istaghna. Kemudian fa'ufi. Dia kata tak boleh, dia resign lah. Dia resign, dia letak jawatan. Dia cukup sekali buat keputusan dia. Kemudian Khatib Baghdadi dia sambung lagi, dia kata wa kana ala ghayatil aqli wa nihayatil fadli wa yudrabu bihi al-mathal fid diyanati wal hilmi. Okey, sama juga dengan kata-kata tadi, wal ijtihad wal ibadah wal zahada. Okey, yang barunya dia cakap wasannafa al-musnad wat tafsir wal jami'. Wasannafa, jadi Ad-Darimi ni dia menulis kitab musnad. Adakah Sunan Ad-Darimi merujuk kepada musnad ataupun al-jami'? Nanti kita bahaskan dalam kelas akan datang. Wasannafa al-musnad wat tafsir wal jami'. Mana satu sunan? Jadi Khatib kata antara karya yang terkenal yang dihasilkan oleh Ad-Darimi sama ada satu, yang pertama al-musnad, yang kedua al-tafsir, ataupun yang ketiga al-jami'. Kemudian akhirnya tuan-tuan puan disebut secara tak teratur lah daripada kitab Sirah Alam Nubala itu, dinukilkan riwayat bilakah Ad-Darimi ini lahir. Okey, dia petik qala Ishaq ibn Ibrahim al-Warraq sami'tu Abdullah ibn Abdul Rahman yaqul. Dia kata saya mendengar Abdullah Ad-Darimi menyebut, dia kata wulidtu fi sanatin mata ibnul Mubarak. Fi sanati mata ibnul Mubarak. Dia kata aku dilahirkan pada tahun tu Ibnul Mubarak meninggal dunia. Iaitu sanah 81 wa mi'ah. Dia kata dia nak mudahkan orang ingat bila dia lahir, maka dia relate dengan tarikh yang semua orang tahulah, tahun yang orang tahu, iaitu tahun itu 181 ialah tahun di mana meninggalnya tokoh yang besar iaitu Abdullah bin Al-Mubarak. Maka cara Darimi kata dia, kalau kamu ingat
tarikh Abdullah bin Mubarak meninggal, tahu tu lah aku lahir. Macam tu lah. Lebih kurang cara dia. Kemudian Ahmad bin Sayyar, okey, dia kata kana Darimi Hasanul Ma'rifah wa qad dawwana al-Musnad wa tafsir. Dia telah menulis kitab Musnad dan tafsir. Kemudian mata fi sanati khamsin wa khamsina wa mi'atain. Dia meninggal pada tahun 255. 255 Yaum Tarwiyah, pada hari Tarwiyah, ba'da al-'asr. Tuan-tuan, hari Tarwiyah bila? Berapa hari bulan? Siapa tahu? Yaum Tarwiyah. Ada rakan-rakan peserta yang tahu berapa hari bulan Yaum Tarwiyah? Ada yang tahu ke? Ustaz. 8 Zulhijjah kan? Okey. Kita tahu 8 Zulhijjah adalah hari Tarwiyah. Memang setiap tahun hari Tarwiyah 8 Zulhijjah. Tak ada hari lain dah. Memang tu tarikh dia. Jadi Yaum Tarwiyah ba'dal 'asr. Dia meninggal selepas asar. Okey. Maksudnya fakta ni agak accurate. Orang boleh sebut lagi bila dah jadi terkenal kan. Orang akan ingatlah bila dia meninggal. Tapi orang tak ingat biasanya dia lahir. Kalau dia tak cakap, orang tak tahu. Sebab seorang tokoh tu biasanya peringkat awal orang tak kisah pun pasal dia. Jadi bila dah terkenal, orang rekod secara tepatnya iaitu dia meninggal pada hari Tarwiyah 8 Zulhijjah ba'dal 'asr, selepas asar. Kemudian wadufina, dikebumikan Yaum Arafah, pada hari Arafah. Itu 9 Zulhijjah, hari yang berikutnya Yauma al-Jumu'ah, pada hari Jumaat. Jadi hari Arafah, hari wukuf itu jatuh pada hari Jumaat. Wa huwa ibnu 75 sana. Dengan keadaan dia berumur pada masa dia meninggal tu 75 tahun. 75 tahun. Imam Bukhari meninggal setahun selepas itulah. Selepas meninggalnya, setahun Ad-Darimi meninggal, Imam Bukhari meninggal tahun berikutnya 256. Kalau Darimi 255. Maka bila sampai berita kematian Ad-Darimi kepada Al-Bukhari, menyebabkan Bukhari menangis. Bukhari menangis. Dan ialah okey, kehilangan. Dia terasa kehilangan dan dia bersajaklah. Okey, ada sajak di sini. Iaitu Bukhari terkenangkan Ad-Darimi, maka dia sebut tentang kesedihan dia. Okey. Kemudian apa lagi yang baru? Okey. Okey, ni komentar Az-Zahabi yang terakhir. Okey, dia tutuplah. Dia buat kesimpulan Az-Zahabi lepas dia datangkan riwayat orang, dia ni cakap, dia ni cakap, dia ni cakap. Maka Az-Zahabi di hujungnya dia cakap, qultu, aku kata, komentar dia. Dia kata qad kana ad-Darimi ruknan min arkanid din. Darimi ni kalau nak kira tokoh besarlah dalam agama. Rukun agama, maksudnya seorang tokoh yang sangat berpengaruh, seolah-olah setara dengan imam-imam mazhab. Cuma tak terkenal sampai sekarang. Yelah, soal terkenal tu soal lain, tapi sumbangan dia, ketokohan dia, jasa dia kepada Islam, Az-Zahabi kata rukun, tiang seri, bukan biasa-biasa. Sumbangan dia sangat besar. Kemudian waqad wathaqahu Abu Hatim Ar-Razi wan nas. Okey. Dia dipuji seolah-olah tak ada khilaf lah, kata dia thiqah. Kita ialah tokoh besar, kata semua orang kata thiqah, wan nas, manusia semuanya. Wa haddatha anhu Bundar wal Kibar, dan ramai ulama hadis ambil riwayat daripada dia, kibar. Cukuplah kalau dia nak kata murid aku Imam Muslim. Kan? Okey, wa balaghana an Ahmad wa dzakara ad-Darimi faqala uridtu alaihi ad-dunya falam yaqbal. Okey, Imam Ahmad bila nak puji Ad-Darimi, dia kata telah dibentangkan dunia kepadanya, cuma dia zuhud, dia tak terima.
kenikmatan dunia. Okey, kemudian okey. Dia kata ni soal hafalan Ad-Darimi, fama raaitu ahfaz min Abdillah Ad-Darimi. Okey, itu saja tuan-tuan perempuan tokoh kita pada malam ini, dan beliau merupakan penulis kitab Sunan Ad-Darimi. Jadi insya-Allah sebagai persoalannya, datang daripada mana perkataan sunan, sedangkan disebut dalam riwayat-riwayat tadi perkataan Al-Jami' At-Tafsir dan Al-Musnad. Maka daripada mana? InsyaAllah saya akan terangkan lebih spesifik apa yang berlaku, khilaf dan sebagainya semua tu dalam kelas yang akan datang dan sambungan kepada nota ini. Jadi untuk terakhir, tuan-tuan perempuan ada nak tanya apa-apa ke? Silakan kalau ada. Okey. Kalau tak ada, insya-Allah kita jumpa lagi, kita sambung perbincangan tentang Sunan Ad-Darimi, dan saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan perempuan sebahagian daripada kitab tersebutlah. Sebagaimana yang kita buat pada Musnad Imam Ahmad, pada Muwatta Imam Malik, sekurang-kurangnya kita pernah tengoklah kitab tu macam mana. Mungkin nak belajar, nak baca satu-satu hadis, nak belik daripada awal hingga akhir tu mungkin tak sempat lah, ataupun tak ada ruang. Nak beli apatah lagi kan. Maka dengan kelas ataupun sesi ini, sekurang-kurangnya tuan-tuan perempuan boleh tengoklah, ini sebahagian karya ulama yang ditinggalkan dan sangat besar sumbangannya kepada hadis Nabi SAW. Jadi untuk malam ni setakat itu dulu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Masya-Allah.